Assalamualaikum dan selamat bertemu kembali geng. Kali ni aku nak lari sikit dari dunia hiking. Tak ada gunung, tak ada campsite. Trip kali ni bukan nak cari puncak, tapi aku nak cari sotong. Mungkin ada yang pelik sejak bila aku minat mancing ni. Sebenarnya dari kampung lagi aku dah biasa pegang joran. Cuma sekarang je life busy, kerja tak habis-habis. Minat tu tak pernah hilang. Bila ada peluang macam ni, confirm aku turun memancing. Sebelum aku teruskan perjalanan aku ke pantai timur, kita singgah sarapan dulu dekat Lemang Tok Ki. Isi perut kasih kenyang-kenyang, lepas tu baru kita sambung drive sampai ke destinasi. Tempat legend ni, tempat legend. Dulu masa ride motor selalulah aku dengan partner-partner lepak kat sini, Lemang Tok Ki. Ada masa free je datang ride. Makan lemang kat sini. Peha dah? Tak peha tu? Tai ya? Tai ke apa? Semua tai. Tai ya? Boleh dah. Terima kasih. Dulu mau buat. Kita makan dulu sarapan pagi. Selesai saja sarapan pagi, aku teruskan perjalanan. Lemang Tok Ki ni best sebabnya bukan lemang saja ada, macam-macam pilihan. So, bab makan memang tak pening. Dari Lemang Tok Ki, aku terus masuk LPT. Standard route orang KL nak turun ke pantai timur. Perjalanan dalam 6 ke 7 jam macam tu lah kalau tak jam. Jabatan Taki kan? Ni Jabatan Sultan Mahmud. Betul lah. Sampai sahaja Kuala Terengganu, aku sempatlah tambah sedikit kelengkapan mencandat. Dekat sini memang banyak kedai alatan memancing. Pilihan pun macam-macam. Jadi, kalau ada barang tertinggal atau kurang, tak payah risau sangat. Cuma satu je pesan aku. Kalau masuk kedai pancing, iman kena kuat. Bukan apa, takut pergi cari benda lain, sekali keluar, dapat joran baru. Kalau nak candat tu tali tangsi tak apa kan? Ke macam mana? Taksi ni ada kekurangan sikit. Kekurangannya kalau arus laju ni dia dok belah air. Kalau benar ni belah air, dia serat air kan? Tu beza sikit, tapi kalau ikut peratusan je memang sekarang ni ada. Abang dulu dia tak kira lah awak pakai sendiri. Pakai koyang lah. Sekarang pakai jorang belakang memang orang nak ni lah halu. Tali besi banyak. Pakai mesin lah. Kalau mesin 3,000 tali benang dia bukan? Bagus. Boleh pakai je tengok atas saya. Macam ke saya mesin saya bawa mesin 2,000, saya main tali 58 orang. Kira kita nak lari pada arus laju. Kalau arus laju habis. Panjang apa tu? Panjang tali. Panjang tali 1 meter cukup dah. 1 meter cukup. Untuk laut kita ni 40 meter. 40 meter ada lagi 60. So tu mana buat lari lah. 1 meter cukup ni. Lebih cukup kalau abang cakap nak main sotong. Sotong mana ada dibuat lari. Dia main nyuk. Hari ni dapat ilmu nasib baik jumpa abang ni. Bagi info. Saya mau pakai kampung sebab dia ada teracak. Yang ni kalau kita salah kendal loh kau. Dia tak ada teracak. Dia ada teracak. Mata kain tu kan. Ni kedai, apa nama kedai bang? Tropika Aquarium. Tropika Aquarium. Kat jalan apa? Kat jalan apa? Jalan Tok Lang. Jalan Tok Lang. Okey, thank you abang ni banyak bagi info. Terima kasih bang. Kalau korang nak datang cari barang-barang candat, boleh lah cari kedai ni. Abang ni bagus. Nasib baik ada juga last minute kena cari juga benda-benda yang macam ni lah. Memang terpaksa belilah yang ni untuk standby kalau umpan candat biasa tu
tak mengena lah. Tak mengena, tak ada kumpau ke apa. Ni pilihan yang terakhir lah pakai. Candat umpan. Kena agak beli, habis kat duit ni. Tadi aku beli tali tangsing. Aduh, silap. Nak turun pergi farmasi pula. Nak cari ubat mabuk. Takut mabuk laut. Aduh, banyak benda nak kena beli. Allahu Akbar. Ada jual ubat mabuk tak? Mabuk laut? Ada? Berapa dia tu? Dia macam mana dia? Oh. Dalam tu berapa biji? Ada berapa? 10. Oh, ada 10. Cukup lah. Kompat lah. Ni singgah makan kejap dekat kedai Telur Tepung kan. Depan airport dah. Makan aku ni airport. So nak singgah makan dulu sebelum naik boat. Nak pergi mencadat nanti. Tak lapar. At least boleh alas perut sikit lah. Sebab time boat nanti rasa dia orang buat makan ringan-ringan je lah. Macam Maggi macam tu lah. Apa? Ikan Telur Tepung. Ikan kembung. Ikan kembung. Fresh ke? Panas-panas. Tahu dia. Udang dia. Buat kopok. Udang dia. Aku nak kopok je. Wah, dia punya ABC kejam oh. Try ke kan? ABC apa ni? Tahu ABC. Kejam punya ABC. Rakam apa? Ha? Rakam. Rakam. Boleh rakam? Boleh Dek bagi ABC dek. ABC lah. Bayar mana dek? Sini? Bayar sekali makan. Makan sekali lah? Okey. Special. Boleh bang Tadi lah kopok leko ABC. Betul. Special lah. Ui. Banyak pula kursi kan. Pada duduk 3 je. Duduk 3 orang. Kursi keliling. Macam mana cerita ni? Okay. So nak makan dulu, alas perut. Lepas ni nak berperang, nak bersilat. Dah sampai jeti lah. Ni boat kita orang kat sana. Ambil barang-barang dulu. Setting barang dulu. Let's go. Dah naik boat ni. Dah setting barang semua. Lepas tu start boat keluar daripada jeti. Kalau macam ni buat berapa orang? Kalau bawa besar macam ni buat berapa? Yang pindah. Pindah kan? Ya. Depan kat sana, belakang galon. Belakang duduk tapi dia kata duduk. Dia hanyut. Goyang. Kuat. Ada depan. Tak mabuk nak sampai lagi. Memang best. Ada tali ke? Tak ada tali. Tak tahu lah, kau orang nampak atas belakang aku ni matahari kan. Dia macam aku tak nampak lah, gelap lah. Kalau shooting sini, nampak kan. Sini nampak nanti. Boleh dengar lah. So aku nak layan dulu naik boat ni. Best gila lah, lama tak naik boat. Nanti sampai tempat nak mencandat nanti kita buat vlog lagi.
Player kita ada 8 orang kan? Kita ada 8 orang ya. 8 termasuk seorang tekong lah. 9 lah. View sunset memang cantik. Dengar mesen tu macam sedap tu. Dengar macam sedap lah kan? Alhamdulillah. Berjaya. Dah kira macam dapat lesen dah. Dah lulus lah. First. Alhamdulillah dapat satu pertama. Woo! Nice. Woohoo! Nice. Berjaya. Tak sangka aku first time cuba candat ni tu akan dapat sotong. Alhamdulillah rezeki. Memang rezeki lah. Saya nak teruskan mencandat lagi. Tengok joran yang kedua dapat tak? Jom. Alhamdulillah hasil kedua. Nice. Hasil kedua, alhamdulillah. Lesen pertama dah dapat, lesen kedua. Rezeki lagi. Kawan. Kita bagi abang Zul Bravo buka. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Mana je? Nice. Alhamdulillah. Strike lagi. Strike lagi. Strike lagi. It's coming. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Allahu Akbar. Ada rezeki kita malam ni. Naik lagi. Yes. Kali ni lain macam ni. Ya. Oh, besar kali ni. Alhamdulillah. Oi, dia besar. Oh, ni besar. Strike lagi. Allahu Akbar. Strike lagi. Alhamdulillah. Oh, ada rezeki kita kali ni. Ada lagi bang, alhamdulillah. Oh, malah lagi. Ha? Oh. Besar. Terbaik. Alhamdulillah, lagi dapat lagi. Nice. Nicey. Strike. Kena tu. Okey. Rezeki. Ekor lah. Rezeki teruskan lagi. Kita cari pula untuk kawan-kawan pula. Ni dapur tarbut dah. Macam ni dapur dia. Ni ada sinki sikit. Air air Pak tekong driver tekong. Wah, cawan ada. Cawan.
besar ni. Dah start keluar dah. Biar-biar biar. Sekejap. Tengok Haji pun dapat. Jap. Okey, cantik. Gambar? Okay. Ini video lah. Biar-biar. Sekejap. Haji nak video. Ni, nak gambar. Tu member tu seorang yang berusaha keras. Makan dulu. Oh, lauk sedap. Kari bapak. Oh, kari. Molek kari dia. Nasi kari soto. Padu. Kemas tak kita. Betul ni daripada bawah ni lompat masuk lepas ni. Padu ke adudu? Adudu. Bukan padu, adudu. Dia lagi padu pakai kari gitu kan. Tapi dia boleh jumpa eh. Oh, tak ada lah macam tu ni. Ini special, VIP. Kari mat, kari sutun. Hei. Sampai. Ni, topek. Dia bagi esok bangun. Tunggu dah bunyi dia. Baik. Ingat. Ya. Allahu Akbar, sedap. Barang sedap kena share. Masuk sini. Oh, sotong ni mancing dapat tu masak. Bau best. Bau real catch and cook. Alhamdulillah, lepas makan memang sedap sangat-sangat. Tak pernah cakap apa, rasa selera sangat. Lebih sebab makan tempur kan. Lepas tu masak pula apa, kari sotong tu pula fresh ni, dapat daripada laut. Nasi panas-panas. Allahu Akbar. Alhamdulillah, sedap. Memang real punya ni. Cash and cook. Rasa nak break kejap lah. Ha? Sangkut aku punya. Nak break kejap lagi. Sambung break je. Tadi dah break dah. Lepas tu try mancing tak ada lagi hasil kan. Ni nak break sikit lagi. Rasa agak pening sikit kepala dah. Mungkin apa sebab berombak kan. Dapat break lagi dalam 30 minit macam tu. Lepas tu kita try Tali je nak kan. cari lagi. Cari apa? Cari hasil, cari sotong lagi. Apa? Sangkut tali? Tali sikit. Sangkut tali. Sangkut tali. Tak apa. Sekejap. Jam lebih kurang dalam pukul 2 apa? 3 suku lah tu. 3 suku pagi. Tak ada hasil. Last aku dapat dia adalah 2-3 ekor macam tu last tu. Lepas tu tak ada dah. Sampai ke 2 pagi, 3 pagi ni tak ada dah. Sempat lelap kejap lah. Penat dah, pening. Penat lagi, pening lagi kan. Dia berapa? Tempur ni kan dia tak stabil kan. Dia berombak. Ada pening sikit lah. Dapat lelap sekejap lah. Gedakan pening ni. Partner aku tidur dia tadi tak bangun lagi. Penat dah sangat tu. Terlepas guys. Dah pukul 4.10 minit. Rasanya dah cukup dah kot. Dah tak larat, dah tak lalu dah. So apa yang ada hasil banyak tu bawa balik lah. Banyak tu kan. Alhamdulillah sekali dua makan. Sebab puasa sampai setakat ini je. Memang aku dah tak lalu dah ni. Dia memang nak
Sekarang boleh nak tidur lah. Daripada petang kot. Lepas asar tu dalam pukul 5 lebih. 5 lebih sampailah ke sekarang lah pukul 4 10 minit pagi. Berjam tu dekat 12 jam tu. Oh, fighting. Mana dapat ikan? Kuat. Ui, besar weh. Ikan duri. Oi. Ya. Bagi. Besar tu. Besar lagi lah. Jadi kecil je. 6.30 pagi. 6.30 pagi nak gerak balik ke jeti. So kita punya driver boat dah dekat sawah ni. Steamboat pun dah dipanaskan. Partner-partner kat belakang tu pun ada yang dah bangun, ada yang belum bangun lagi, dan ada yang tengah barai lagi. Tapi memang best lah. Kat aktiviti mencandat di sini memang seronok lah. Walaupun hasil tak banyak, tapi adalah sedikit untuk dibawa pulang. Nak makan, untuk masak sekali dua tu boleh lah. Nak kata banyak-banyak tu tak ada. Sebabnya date yang aku datang dengan partner-partner semua ni lah, bukan date yang orang cakap sesuai untuk mencandat lah. Biasanya kalau waktu mencandat pada sesuai lah waktu bulan terang. Masa tu lah orang cakap sotong memang banyak lah. Macam aku datang ni bulan gelap, jadi sotong tak berapa nak ada. Jadi yang mana ada tu kita balik itu sajalah. Okay guys, kita jumpa dekat jeti nanti. Dekat jeti nanti baru kita cerita lebih sikit lah, macam mana pengalaman ke, macam mana adventure-nya, macam mana mabuknya dekat atas boat ni, tengah laut ni kan. Okay, jumpa dekat jeti. Alhamdulillah selamat sampai ke jeti. Lebih kurang dalam 7.30 sampai. So sekarang ni tengah keluarkan barang daripada bot dah, masuk ke kereta. Dah siap packing semua, dah siap susun barang semua, kemas, cek tak ada apa yang tertinggal dekat bot. Baru nak gerak pergi tempat sarapan lah, ataupun aku nak cari tempat nak bersihkan diri sikit lah. Melekit ni. Lepas tu dah siap sarapan, dah siap bersihkan diri. Nak cari buah tangan sikit lah balik KL. So biasanya buah tangan kat sini yang aku selalu bawa balik Kopok Leko lah. Kopok Leko dia memang the best lah, yang terbaik. So jom kita pergi cari tempat sarapan dan bersihkan diri. Warung nasi dagang kapal. Mulai macam ni. Padu tak padu ni. Kampung Seberang Takir, Terengganu. Lain macam. Nasi lemak. Ni nasi dagang kan? Balut dengan daun pisang. Jom lah bang makan. Itu wajib. Itu wajib. Kan kena, tak makan tak best. Kita makan dulu. So aku rasa aku nak end vlog aku kat sini lah. Dah tak larat ni. Tahu nak mandi, lepas tu nak lelap je kejap. So belum sampai sekat ni je lah habis. Pergi candat memang best lah. Mabuk, ubat mabuk kan. Yang lawaknya beli ubat mabuk lah kat farmasi. Ingatkan pun mabuk. Kita pasal tak mampu makan ubat tu kan? Ya. Bukannya. Tapi pening-pening juga. Tapi lawak pergi farmasi beli ubat mabuk kan. Cakap nak ubat mabuk.
Okey lah, aku jumpa. Aku rasa habis dekat ni lah vlog aku. Nak balik KL lah ni. Nak mandi dulu, lepas tu balik KL. Lepas tu carilah buah-buah tangan sikit. Tak tahu. Ya lalu kau sini. Lalu lah. Ya lalu sini. Confirm? Okey lah, kita jumpa di next vlog yang akan datang. Ya, So ya, pada yang dah yang baru jumpa channel aku ni, subscribe channel aku ni. Alu kampung. Kalau korang suka channel apa, vlog yang aku buat dekat channel aku ni lah. So yang dah subscribe channel aku, ucapkan terima kasih banyak-banyak. So kita jumpa di next vlog yang akan datang. So next lagi mana, mancing, dengarlah. Dengarlah. Okay. Hello. Assalamualaikum, bye bye.